Pernah tak kau dengar orang cakap, kalau aku boleh undur masa, aku takkan beli rumah tu? Itu bukan suara orang malas bayar hutang. Itu suara orang yang pernah terlalu yakin, terlalu tergesa-gesa, dan kini sedang tanggung beban kerana keputusan yang dibuat tanpa cukup ilmu. Beli rumah pertama memang satu detik besar dalam hidup. Tapi, ironinya, waktu inilah ramai paling tak bersedia. Kita dibesarkan dengan idea rumah sendiri adalah simbol kejayaan. Jadi bila peluang datang, kita kejar. Tanpa fikir panjang, tanpa tanya cukup soalan. Saya pernah kenal satu pasangan muda, umur lewat 20-an. Baru kahwin, mereka terus beli servis apartmen 2 bilik. Luas tak sampai 900 kaki persegi. Harga lebih RM450,000. Lokasi agak jauh, tapi mereka fikir janji ada rumah sendiri. 2 tahun kemudian, anak lahir. Rumah jadi sempit. Kos selenggara naik. Ansuran makin berat. Bila nak sewa, tak lepas loan. Bila nak jual, harga tak naik. Rumah yang dulu jadi impian, kini jadi beban. Kesilapan pertama, beli ikut emosi. Ramai orang beli sebab kawan dah beli. Atau sebab tengok IG orang renovate dapur. Bila hati yang memandu keputusan, kita lupa buat kira-kira. Kita cuma kira boleh bayar bulan ni, tapi tak fikir 10 tahun akan datang. Padahal gaji naik belum tentu, tapi loan kekal sama. Kesilapan kedua, tak kaji lokasi dengan betul. Kita senang terpengaruh dengan janji pemaju. MRT akan datang, pusat beli belah bakal dibina, harga promosi kononnya terakhir minggu ni. Tapi bila janji tinggal janji, kau yang tersepit. Lokasi tetap faktor utama. Dari zaman dulu sampai sekarang, nilai hartanah paling tinggi sentiasa ikut akses dan kemudahan. Kesilapan ketiga, ambil pinjaman maksimum. Ramai fikir, kalau bank lulus, maknanya mampu. Sebenarnya, bank cuma jaga risiko mereka. Mereka tak kisah kalau kau kena jual motor untuk tampung loan. Bila ambil sampai maksimum, kau tak ada ruang untuk kecemasan. Sakit, hilang kerja, anak sekolah, semua tu boleh goncang hidup kau. Kesilapan keempat, tak faham jenis rumah. Freehold ke leasehold, landed ke strata, siapa urus bangunan, berapa kos penyelenggaraan, rumah tu boleh diwariskan ke tak. Ramai beli tanpa tahu semua ni, tapi semua tu akan tentukan sama ada rumah tu berbaloi atau jadi liability yang menyakitkan. Kesilapan kelima, beli ikut situasi sekarang. Masa bujang, studio cukup. Tapi bila dah kahwin, ada anak atau mak ayah datang duduk, tiba-tiba rumah tu jadi kecil sangat. Kita tak fikir yang keperluan hidup akan berubah. Dan bila dah berubah, rumah tu dah tak sesuai lagi. Kesilapan keenam, anggap rumah pertama mesti jadi rumah terakhir. Padahal rumah pertama boleh jadi aset mula. Ada orang beli rumah kecil, sewa pada orang lain, dan mereka menyewa tempat lain yang lebih sesuai. Mereka bukan rugi, mereka bijak. Mereka cipta aliran tunai sambil tunggu masa sesuai beli rumah kedua yang lebih praktikal. Saya bukan nak takutkan kau, tapi nak ajak kau fikir panjang. Rumah boleh jadi titik mula kepada hidup yang stabil, tapi juga boleh jadi beban yang tarik kau ke bawah. Jadi sebelum buat keputusan, ambil masa. Kalau kau tengah fikir nak beli rumah pertama, tarik nafas. Perlahankan langkah. Tengok semula bajet, buat kira-kira. Dan buat pilihan dengan ilmu, bukan emosi. Tekan like kalau video ni buka mata kau. Komen, saya nak beli ikut ilmu, bukan ikut trend. Dan share dengan pasangan atau kawan yang tengah kumpul deposit. Rumah pertama bukan sekadar tempat berteduh, ia titik mula. Jangan jadikan ia penamat.